hari ini. Cuba perkara itu berlaku kepada pihak pembangkang ataupun rakyat biasa. Tak sampai 24 jam, terus kena tangkap. Apa dah jadi dengan Aflin Syauqi? Buncit perut. 4 juta tidak ditangkap. Apa jadi dengan suami Hanayo? Dapat direct nego berpuluh juta, tidak ditangkap. Apa jadi dengan Farhash? High-tech padu, 1 billion kontrak, direct nego, tidak ditangkap. Apatah lagi nak didakwa? Apa sudah jadi dengan kes di Sabah? Pelbagai bukti. Sehingga kan, bagi alasan lah dengan video tak genuine lah sebagai. Sampai Latifah Koya bagi yang original, masih tidak didakwa, tidak ditangkap adun-adun itu dan tidak didakwa. Ini negara apa sebenarnya? Sebab itu saya kata kerajaan hari ini adalah sebuah kerajaan yang tidak bertamadun. Saya menyokong Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 dah. Fahmi Fazil pun tak ada lagi masa tu. Rafizi pun tak ada pun lagi masa tu. Okey? Pudin Poka ada. Ya. Yalah, saya bukan nama besar, menyokong. Kononnya kamu nak perbetulkan itu, nak perbetulkan ini, nak reform itu, kamu kata orang tu salah, orang ni salah. Tun Dr. Mahathir, Mahathir Allah itu semua salah lah orang lain. Hari ini apa yang kamu buat? Hari ini apa yang kamu lakukan? Saya tak nak cerita yang pasal kamu janji minyak ke apa itu, tak apalah, itu bagi kepada orang lain. Kamu menjanjikan untuk melakukan reform di dalam sistem pentadbiran. Itu yang benda yang paling penting yang kenapa saya menyokong Anwar Ibrahim. Kamu tak lakukan. Tak payah nak cerita pasal reform, separation of power itu. Kebebasan bersuara, kamu juga yang melalak dulu. Hari ini, satu demi satu akaun.